Saya menyeru sampai masa Tuan Guru Haji Abdul Hadi yang saya sayang untuk berehat. Berkait dengan apabila ada hubungan sebegitu, Muafakat Nasional 1.0, tubuh Perikatan Nasional. Jadi saya nak melihat dari segi sudut apabila masuk pilihan raya. Kita melihat bagaimana berubah orang Melayu yang dulu ni sebahagian besarnya adalah penyokong UMNO. Maka dengan Muafakat Nasional dan sebab-sebab lain atas alasan lain, akhirnya dalam pilihan raya kita nampak satu perubahan, pengguna UMNO ni memilih PAS. Dan kesan daripada tu kita nampak macam yang ada sekarang lah, PAS Perikatan Nasional. Dua-dua gabungan ni menang jauh lebih banyak daripada UMNO tu sendiri contohnya. Jadi kesan daripada ni, satunya UMNO kehilangan kursi yang banyak sehingga sekarang pun 26 kursi, dan PAS mendapat kursi yang banyak. Tetapi ini ada tetapi. Dia berlaku pergolakan hak ni. Hak macam pergolakan sekarang macam dulu. Dan pergolakan ni telah memberi orang ramai melihat. Contohnya pergolakan antara dalam PAS satu, pergolakan antara PAS dengan Perikatan Nasional dua, dan dicontohkan dengan Perlis. Bila berlaku Perlis, orang kata hampa ni tak boleh. Hak negeri kecil 15 dom pun, 3 parlimen pun hampa tak boleh. Saya mendapat sedikit pandangan daripada orang bawah. Rupanya dengan perpecahan ni pun orang ramai mula tengok hampa pun tak boleh kan. Dah bagi kepercayaan dulu kami UMNO pilih hampa. Sebab sama Islam dan seumpama. Tapi hampa pun rupanya apabila bagi ke hampa pun tak boleh. Jadi apakah ini maknanya dia mula menyedari sebahagian daripada pengundi Melayu dia dah mula hilang. Apakah ini punca kepada nak cadang Muafakat Nasional 2.0 untuk nak masuk pilihan raya ke-16 nanti, Datuk? Bagi saya cadang MN 2.0 ini adalah strategi politik saja. Bukannya strategi untuk Islam. Kita kena pergi lebih jauh untuk Islam, bukan untuk politik. Saya mengharapkan bila mana berlaku dulu MN, katalah terungkap MN, kemudian masing-masing bertanding, UMNO bertanding, PAS bertanding, bukan satu masalah sebenarnya. Kalau masing-masing jaga kekal untuk berpilihan raya, bersaing secara sihat dan akhlak. PAS cara PAS, UMNO cara UMNO, bentang lah manifesto. Tapi yang berlaku di Terengganu sebagai contoh, serangan terhadap UMNO tu, serangan yang kalau bahasa Terengganu gila babi istilah dia. Serangan yang terlalu gila. Menyentuh peribadi, kata pada peribadi, maki hamu, UMNO keruh, UMNO songlap duit semua ni, semua dilambakkan. Sedang selama 2 tahun pun tak timbul pula. Benda ni kenapa timbul sekarang? Berarti masa pakat dia simpan, bila pecah dia pergi tembak. Ini yang kita nak selesaikan sebenarnya. Hari ni pun sebenarnya mana-mana parti pun. Kalau kita boleh bawa duduk bersama dan bersetuju bahawa kita kempen secara berhemah. So bertanya 3 penjuru pun, 4 penjuru pun, 10 penjuru bukan isu, kerana masing-masing bentang manifesto. Saya nak buat begini, pendidikan. Saya nak buat begini, ekonomi. Saya nak buat begini, sosial. Mentahlah, kami jawab, kami nak buat begini. Tapi yang berlaku, serang kita membuat tomahan terhadap agama dia. Orang ni fasik. Orang ni tak Islamik. Orang ni ejen Yahudi. Orang ni liberal. Orang ni macam-macam lah lagi tomahan tadi. Inilah punca. Jadi kita tidak matang. Maka bagi saya, kita ada tanggungjawab untuk mematangkan politik kita di situ dulu. Melihat pada kegagalan MN dan kegagalan PN hari ini, bagi saya gagal lah. Dan kita kena akui lah, PAS ini kelemahannya pada mengurus krisis. Ini sangat bermasalah. Saya bila tengok apa yang berlaku di Perlis, saya ikuti rapat. Kita asal orang PAS, kawan-kawan kita ramai dalam PAS. So maklumat kita dapat. Maklumat saya bukan second hand, saya first hand maklumat saya. Bagi saya kelemahan pengurusan pimpinan tinggi dan orang yang patut dipersalahkan ialah tugas jadi. Jangan kata kat saya pula mentang-mentang tak kiri dah bukan orang PAS, dia dah attack Tok Guru Presiden. Saya attack bukan peribadi Tok Guru. Saya hormat Tok Guru, ini guru saya. Saya kena ikhtiar. Tugas jadi guru saya, murabi saya, dan saya anak murid dia. Dan saya dapat banyak manfaat menerusi dia sebagai pemimpin, dan saya menjadi orang yang rapat dan kanan pada beliau. Tetapi yang saya kritik ialah batang tubuh Tuan Guru sebagai presiden parti. Kegagalan menguruskan MN hingga saya terkeluar daripada PAS. Saya berhenti PAS kerana Tok Guru gagal menguruskan MN.
hingga akhir berlakulah usaha nak pecat Sekretariat PAS, gugurkan Sekretariat Jabatan Pusat, pecat balik sebagai syura. So nak tunggu apa lagi kalau Presiden gagal menguruskan parti macam ni? Untuk apa saya bernaung pada Presiden yang gagal seumpama ini? Tak apalah, itu saya lah dulu. Rupanya berulang balik. Berulang lagi apa yang berlaku. Menusi krisis yang berlaku di Perlis. Mengulangi balik. Saya rasa Tok Guru sampai masa Tok Guru berehat lah. Saya sebutlah menusi podcast ni. Saya menyeru sampai masa Tuan Guru Haji Abdul Hadi yang saya sayang untuk berehat. Berilah pandangan daripada dalam kepada parti. Bagilah peluang pada generasi selepasnya untuk handle, menguruskan PAS. Untuk kita bina satu politik baru. Siapa pun menjadi Presiden PAS, kita mengharapkan satu politik baru yang kita boleh bina bersama. Dan saya yakin ahli-ahli parti, baik daripada PAS ke, UMNO ke, Amanah ke, PKR ke, sedang menanti-nanti perkara ini. Harapannya besar. Jadi kalau Tuan Guru tidak mampu lagi dalam keadaan kesihatan beliau, baik Tuan Guru berehat, berilah peluang pada generasi seterusnya. Tuan boleh kekal sebagai mursyid pada parti, mursyid am ke apa-apalah, whatever lah, tapi bukan pada kerusi Presiden. Yang ni mesti ramai orang PAS kat saya ni, tapi saya kena sebut untuk kebaikan orang PAS. Dan saya yakin ramai juga ahli PAS yang setuju dan pimpinan PAS setuju. Cuma mereka takkan sebut lah, tak berani sebut lah perkara ni. Sebut yang ni kena kerak nanti orang lain. Bukan tunggu kerak, orang lain kerak dia. Macam tu je lah.